Hai semua, okey, mari tengok video ni. I nak tahu juga apa yang awak nak masak. I nak masak yang trending tu, cili gemuk yang pedas sampai otak. Kasih tahu cara masaknya macam mana. Okeylah, mari sini saya tunjukkan. Salam semua. Hari ada masak yang senang, sedap dan simple. Nak tahu tak? Mestilah nak tahu. You kalau masak, I suka. Sedap sangat tahu. Alah, awak puji aja. Tapi kan cubalah masak baru tahu nikmatnya. Hari ni saya masak untuk makan sendiri. Ada cili merah, kan? Kalau awak tengok kat sini ada bawang, okey, dan tomato yang saya masak ataupun goreng sampai dia tomato tu lembik nanti. Lepas tu nanti saya taruh udang, and last kali saya taruh apa nanti kita tengok. Udang-udang masuk, kan? Tengok ni, cantik. Okey, sedap. Last sekali, ni dia. Cili gendut, cili bonjol ke, cili apa tak tahulah apa yang dia panggil tu, yang pedas macam sampai kepala boleh hitam ni dia. Ambil kau. Okey. So hari malas sikit nak buat video, penat kan? So tengok-tengok ajalah sikit ni. Alright, selamat mencuba. Tengok-tengok pun tahulah apa benda yang saya taruh tu kan. Okey, bye-bye.